Assalamualaikum dan selamat datang ke Interactive Tutorials. Hari ini kita akan sambung tutorial kita. Okey, ke atas kali ni saya akan masukkan tulisan marquee. Tulisan tu akan bergerak daripada sini sampai sini, daripada kanan ke kiri. Okey, klik di sini dan klik di web component dan klik dynamic effects dan klik marquee dan klik finish. Dekat teks ni masukkan teks apa saja yang berkaitan dengan website anda. Saya dah type satu ayat. Dekat direction ni, anda nak tulisan tu bergerak daripada kanan ke kiri ke daripada kiri ke kanan. Okey, di sini saya nak bagi dia bergerak daripada kanan ke kiri. Okey, klik left dan klik OK. Okey, tulisannya warna hitam jadi tak berapa nampak. Okey, double klik atas tulisan ni dan pergi dekat style format font dan pergi dekat color ni, klik dan pilih warna putih dan klik OK dan OK dan klik OK. Okey, sekarang saya nak test tulisannya bergerak dengan betul ataupun tidak. Okey, kita perlu browse dekat Internet Explorer. So, pergi dekat sini, dekat lambang ni, view in Microsoft Internet Explorer 8.0. Klik di sini, di sebelah dia, dan klik Microsoft Internet Explorer dan klik yes. Dia suruh save terlebih dahulu, so klik yes. Okey, lihat di sini tulisan kita mula bergerak daripada kanan ke kiri. Okey, tapi tulisan kita ni bergerak terlalu laju. Jadi saya nak bagi dia slow sikit. Kita kembali ke Microsoft front page, double klik atas tulisan dan dekat amount ni tukar ke nombor 3, ke nombor 3 dan klik OK dan browse semula. Pergi dekat sini, klik di sebelah ni dan klik Microsoft Internet Explorer, klik yes. OK, tulisan kita mula bergerak dengan slow. OK, ini yang kita nak ni. OK, kembali ke Microsoft Office front page. Sekarang saya nak tulis atas banner ni. Jadi saya masukkan dua table, satu table tapi dua column dan satu row. Klik di sini. Yang pertama sekali klik atas banner, klik di sini satu dan pergi dekat insert table dan pilih dua saja. Okey, klik di sini. Okey, ini adalah table kita. Tarik sampai sini dan tarik yang tengah ni sampai sini. Okey, tapi table ni saya tak nak ada border. Kita hilangkan border ni, sempadan ni kita tak nak. Okey, klik di sini, tahan dan tarik sampai sini. Right click, klik kanan dan pergi dekat table properties dan dekat border size ni padam nombor 1 dan klik nombor 0 dan dekat cell spacing, cell padding ni pun 0 juga, atas ni pun 0 juga dan klik OK. Ok, sekarang kita tak ada sempadan. Ok, tarik balik sikit bagi dia sama dengan line di bawah ni. Ok, sekarang anda boleh type apa saja di sini. Contoh di sini saya type. Ok, sekarang saya nak membesarkan tulisan ni. Select
yang atas ni, boldkan sikit dan besarkan ke saiz 5. ok, besarkan lagi, klik di sini dan klik nombor 6. ok, dan saya nak tukar tulisan ni, pergi dekat sini, dekat font. ok, saya dah jumpa font yang saya suka, klik di sini. ok, font ni yang saya nak bagi dia ke depan sikit, klik space. ok, ke tengah sikit. Yang bawah pula select dan bagi dia ke tengah sikit. ok, klik di sini dan klik space atas keyboard, tekan space sampai sini. ok, dan select semua ni, boldkan sikit dan bagi dia sengit sikit, tukar ke warna warna ni. ok, dan sini saya nak masukkan gambar, klik di sini. Nak bagi cursor kita duduk di tengah, klik di sini satu dan klik di sini dekat center ni, klik. ok, sebelum masukkan gambar ke dalam ruang ni, saya harap anda pun sudah download folder yang saya sertakan dengan tutorial ni. Dalam tu ada beberapa gambar. ok, minimize. ok, ni folder ni, anda unzipkan dia, dan ini adalah folder gambar yang saya bagi anda semua download. ok, ini file website anda yang kita cipta pada tutorial yang pertama. Anda buka. ok, tarik folder image ni, masukkan ke dalam folder website yang anda cipta pada tutorial yang pertama dan tinggalkan dekat sini dan klik yes. ok, dan buka balik Microsoft Office front page. ok, klik di sini dan pergi dekat sini, insert picture from file ni, klik. ok, dan klik atas image dan klik atas gambar ni, reading ni, dan klik insert. ok, gambar ni berbentuk transparentnya, bermaksud gambar ni tak ada background dia tak ada, just ada gambar orang ni je, budak yang duduk membaca ni. ok, bawah sekali ni saya nak type message copyright ya. ok, klik di sini dan klik center dan type di sini. ok, saya nak tukar tulisan ke warna putih, tekan select dan klik di sini, klik warna putih. ok, dan kita nak masukkan simbol, klik di sini, pergi dekat insert simbol dan klik atas C ni, copyright, dan klik insert. ok, dan klik close. ok, simbol pun sudah masuk dan right. ok, saya sudah type masukkan domain anda dan alright receive, supaya orang lain tak boleh copy artikel daripada website kita ni. ok, pergi dekat file dan klik save dan kita test dekat web browser. Klik dekat sini dan klik Microsoft Internet Explorer. ok, ni adalah website. Kita ada marquee, kita ada tulisan atas banner dan ada gambar, bawah sekali ada copyright message.